Hari tu kita dah tengok jam sandar dengan design spider kan. Memang lawa gila, dan hari ni aku ambil satu lagi design sebab design ni pun not bad juga. So jom kita unboxing. Alright, macam biasa jam sandar akan datang dalam bekas macam ni. So inilah dia guys. Alright, so dia datang sekali dengan user manual dekat sini. Dan inilah dia jam dia guys. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total 6 button semuanya guys. Dan jom kita test tengok button dia hidup ke tak. Okay, light menyala. Okay, mode dia berfungsi guys. Ini pun light juga. Ini adalah butang reset. Ini adalah butang untuk nak kawal dia punya jarum. Dan ini adalah butang start. So jom kita test. Okay, kita tukar kepada mode dan kita reset. Nampak tak? Dia berfungsi guys. So untuk jam sandar ni korang boleh tengok design dia memang lawa gila guys. Button-button ni pun semua cantik gila tersusun. Okay, jom kita try pakai. Korang tengok tali dia ni dia ada 2 lubang. So memang cun gila. Alright. Korang tengok. So jam dia memang nampak besar sikit dekat tangan. So baru nampak macam gagah sikit kan. Nampak. Aku memang minat lah dengan jam sandar ni. Hari tu yang version spider tu pun memang seronok guna. Ini design dia lain Dia tak sama macam yang version spider yang kita dah unboxing hari tu. So tali dia pun lain, semua lain guys. So kalau korang berminat dengan jam sandar ni, korang boleh tengok dekat beg kuning.